Caca tu macam pergerakan dia macam mana? Ish, doktor ni tak tahu menari lah. Bukan tak lagi. Saya dah lupa dah. Dah lama tak tengok benda-benda tu semua. Yes, finally pejam celik hari ni dah tiba last session untuk Puan Rohayati. Hello, macam mana rasa for your last session? Okey. Okey, tapi satu je benda yang tak berubah, bantal tetap di sini. Setiap kali 5 sesi dah, 5-5 pun bantal menemani. Patient punya nervous sampai dia peluk bantal. Tapi sakit ke? Okey, so InsyaAllah hari ni last. Kita doakan yang terbaik untuk Puan Rohayati. After this adalah physio and she will get a new better life. InsyaAllah. InsyaAllah.